seorang wanita ni kita mempunyai satu bakat ataupun talent yang sangat luar biasa. Kita yang melahirkan pemimpin dan kita juga yang boleh orang kata multitasking. Jadi wanita ni dia tak boleh dah duduk macam dulu, duduk kat rumah tanpa pelajaran. Bagi saya wanita tetap kena ada ilmu dan berpendidikan. Pendidikan tu tak semestinya, ilmu tu tak semestinya dari sekolah atau universiti. Dia kena ada peningkatan dalam self development dia. Jadi wanita mesti ada itu. Bila dia ada tu tak kisahlah dia nak jadi suri rumah ke, nak berkhidmat dengan suami dengan anak-anak ke, ataupun dia nak pergi ke GLC atau MNC, ataupun dia nak berniaga sendiri. Asalkan dia dah ada benda yang dia pegang. Itu sangat penting lah supaya kita sebagai wanita ni, saya bukanlah feminism, tapi wanita ni jangan rasa rendah diri ataupun tinggi diri. Dia tak boleh, dia kena balance. Kita kena ada di sisi seorang lelaki. Macam mana pun kita tak boleh jadi imam. Kita tak boleh jadi leader kepada kesemuanya, tapi kita boleh membantu suami kita. Kalau kita ada punya bakat yang lebih, kita ke depan, suami kita membantu. Dan kalau suami kita yang betul-betul layak ke depan, kita pula support dia. Janganlah masing-masing sama-sama nak bersaing ke depan. Itu ada satu bencana yang dahsyatlah akan terjadi kalau kita tidak mengikut fitrahnya agama Islam yang dah tentukan.